dah belajar menjahit ni, tapi nak ukur baju contoh pun tak pandai. Macam mana ya? Pertama, ukur labuh baju dulu. Untuk baju lelaki, kita akan ukur daripada jahitan bahu depan. Okey, ini dia. Jahitan bahu depan, tarik sampai labuh baju. Kita dapat 28. Kalau baju perempuan, dia akan ukur daripada atas. Baju lelaki, dia akan ukur daripada jahitan. Faham ke? Maksud atas tu adalah daripada puncak ini. Okey? Jangan ukur dekat sini pula. Ukur labuh kalau starting sini, confirm salah. Saya sediakan buku, tulis nama. So, labuh baju dia 28. Lepas tu, ukur bahagian dada. Daripada kiri ke kanan berapa? Saya dapat 22 inci. 22 inci darabkan dengan 2. Bermaksud depan 22, belakang pun 22 lah. 44. Maka, 44. Lepas tu, kita ukur bahu. Ukur bahu, kita akan ukur daripada belakang. Ukur daripada bahu sebelah kiri ke kanan. Bukan macam ni, tapi melintasi tengkuk. Jangan ikut macam ni. Tak, kita tarik tegak je. Okey, sini pergi sini. Okey. Lepas tu pergi sebelah situ. So kita dapat dalam 18 inci setengah. Ni dalam 18 inci setengah. Labuh tangan daripada puncak bahu tarik sampai ke hujung. So saya dapat dalam 22 setengah. Alang-alang buka hujung tangan. Bahagian buka bawah baju ni sebenarnya bukan ukuran punggung. Punggung di atas ni. Okey, tapi kita ambil bawah sebagai panduan. Nanti daripada dada kita kembangkan terus sampai ke bawah dengan ukuran yang sama. Jika baju Melayu macam ni pun. Baju perempuan mungkin lain sikit. Anda nak tak saya ajar ukur baju perempuan? Saya dapat dalam 23, 3 suku. Darabkan dengan 2. Siapa nak saya ajar ukur baju perempuan, cuba komen nak. 47 setengah. So, saya jadikan punggung tu sebagai ukuran hujung baju. Part yang paling ramai orang tanya, pola. Macam mana nak ukur pola cekak musang ni? Kita akan start ukur daripada sini. Nampak tak? Ini garis tengah. Okay, ini garis tengah. Okay, saya pakai pen yang boleh hilang bila basuh ataupun bila iron. Okay, kemudian letakkan pita ukur, tarik tegak. Tegak tu maksudnya anda kena tahu untuk buat pola dia ada 90 darjah kat sini. Tarik daripada poin sini pergi tegak ke belakang. Bukan ke bawah, tapi ke tengah ataupun hampir atas. Begini saya dapat dalam 8 inci setengah. 8 inci setengah darab kepada 2, 17. Cara ukur yang salah adalah anda ukur begini di bawah. Okay, yang ni kurang tepat lah. Tak boleh dah salah, kurang tepat lah. Cara buat pola dia dah pening sikit dah nanti. Okay, so kita akan dapat dalam 17,5 kurang. Semua ukuran tadi anda kena catat dan letak kat dalam buku ukuran ni. Anda boleh catat semua ukuran family anda dalam satu buku. Dan saya bekalkan sekali untuk anda dapatkan buku master ukur ni. Sebab buku master ukur ini ajar cara ukur badan, cara ukur baju contoh, seluar, baju kanak-kanak dan dewasa. So dua ni membantu untuk newbie dan juga orang yang nak mahirkan lagi dalam bidang jahitan ini lebih ke hadapan. Best kalau ada panduan step by step macam ni. Tengok nota pun senang faham, tak pening kepala. Buat pula dengan cara yang cepat lah. Kami nak buka jualan buku 3 ganda. 3 buku ni harga RM270, tapi kami bagi kepada anda cuma RM99. So satu buku ni jatuh RM33. Satu buku boleh menghasilkan pelbagai jenis baju. RM33 dapat banyak baju, untung banyak kak. Paling best, anda boleh dapat video tutorial menjahit pada bahagian-bahagian tertentu bernilai RM299. Tapi kami bagi percuma jika anda beli buku ni. Buku ni sebenarnya dah terjual lebih daripada 20,000 naskah seluruh Malaysia. Sampai bila nak buat pola dengan cara yang susah dan ambil masa yang lama? So sebelum dia melarat, baik klik link di bawah dan dapatkan buku ni sekarang.